Okay, dengan Mak Noh, dia ajar korang pasal financer. Dengan aku ajar korang pasal adab. Okay? Alright guys, Assalamualaikum semua. Okay, video ni khas untuk budak-budak Gen Z lah ya. Okay, ataupun budak-budak yang baru lepas SPM semua tu kan, yang baru tengah nak mencari kerja semua tu kan. Okay, korang tolong dengar sini, okay. Tolonglah korang yang nak cari kerja tu, tolonglah belajar adab untuk meminta kerja. Ini apa yang aku lalui lah, okay. Aku tak tahu lah orang lain ada tak lalui benda yang sama macam aku. Kalau ada, korang boleh komen juga. Okay, apa yang aku kena hadap dengan budak-budak Gen Z ni, okay. Okay, dia tanya, Assalamualaikum, ada kerja kosong tak? Itu satu. Ada yang terus hantar kerja kosong macam tu. Atau ada yang tanya, hai, satu perkataan je. Lepas tu ada yang tanya, nak tanya, kerja kosong ada lagi ke? Ya Allah, mana adab korang ni? Okay, itu tak apa. Lepas tu aku tanya lagi. Aku tanya diorang, boleh perkenalkan diri ataupun send resume tak? Resume tu apa? Koma ni. Korang kan sebelum nak jawab tu, korang minta kerja ni tau. Sebelum korang jawab tu, boleh tak korang search chat GPT ke? Takkan dekat situ korang tak boleh chat. Sekini zaman apa? Takkan tak tahu chat GPT tu apa? Google pun ada. Tak apa, korang tanya je chat GPT, resume tu apa? Boleh tak tunjuk resume, contoh resume macam mana? And then korang boleh jawab, maaf resume tak ada. Okay, tak apa, resume tak ada. So tolong perkenalkan diri. Lepas tu boleh reply, nama saya Zam. Mat, come on lah. Dekat sekolah pun dah ada ajar lah cara cikgu nak perkenalkan dengan korang. Perkenalkan diri korang, nama siapa, asal mana, umur berapa, lahir kat mana, tinggal dekat mana. Takkan benda semua tu pun nak kena ajar. Aku dah geram dah ni. Kalau seorang dua tak apa, ramai. Korang boleh je tolong jawab reply. Okay, nama saya Zam, umur saya 17, saya baru lepas SPM, saya tak ada resume lagi. Okay, so saya tinggal di setapak. Kan senang. Apa yang susah sangat? Ada yang jawab asal KL, tinggal KL. KL tu kecil sangat ke kau yang duduk je ke? KL tu besar mat. Aku nak tahu kau punya tempat dekat tak dengan kedai aku. Senang apa-apa aku nak buat keputusan nak ambil kau kerja tak? Itu tak apa. Ada lagi ni, yang tak ada adab ni. Bila tanya minta resume, terus jawab, kerja kedai makan pun kena ada resume ke? Kamu ni. Habis aku ambil pekerja, aku tak payah tahu apa dia punya background semua. Aku tak payah tahu kau punya pengalaman ke apa. Suka-suka je. Habis orang suka-suka je. Minta kerja terus ambil. Tak payah tapis. Come on lah, pakai otak lah. Jangan buat macam ni. Alah, penat lah cakap dengan korang ni. Nak minta kerja, lepas tu nak kita pula kena ikut cara korang. Bila minta resume, try lah buat resume. Usaha, kena ada effort. Alah, kau ingat kedai-kedai makan macam aku ni memang tak ada masa depan lah. Tak ada EPF so-so lah. Come on lah, aku tapis lah pekerja aku. Bukan aku main ambil sembrono lah. So aku buat video ni